Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Razak Insyirah binti Muhammad Rizal dan saya dari SK Felda Jengka 19. Saya dan kumpulan saya akan mempersembahkan sebuah wawancara yang bertajuk Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Pergi ke perpustakaan dan berjumpa dengan dua orang murid yang bernama Nisa dan Nisha. Hai Razan, kau buat apa dekat sini? Patutnya aku yang tanya tu dekat korang. Korang buat apa kat sini? Oh, kita orang tengah membaca buku ini yang bertajuk Bahan Digital. Razan, kau tahu ke apakah maksud bahan digital? Oh, aku tahu apa maksud bahan digital itu. Korang tahu apa maksud dia? Yelah, mestilah kita orang nak tahu. Oh, korang berdua terlihat sangat teruja. Okey, bahan digital ialah bahan yang bukan fizikal yang boleh diakses melalui internet. Lina datang dan menepuk. Razan, kau cakap apa tu? Walau korang nampak macam penting je. Oh, Lina, baru sekarang kau dah muncul. Oh, sorry lah. Tadi aku tolong cikgu angkat barang. Kau cakap apa tu tadi, Razan? Okeylah, tadi aku cerita tentang bahan digital. Oh, boleh aku je korang? Boleh. Oh, bosannya. Kenapa semua kawan-kawan aku tinggalkan aku? Diorang semua tak suka kawan aku ke? Tidurlah. Aku kat mana ni? Aku kat mana? Razan. Kenapa kau ada kat sini? Ni, kau dekat perpustakaan. Wow. Cantik kan? Cantik. Ni, aku ada buku favourite aku ni. Apa tajuk buku ni? Bacalah. Misteri Dunia Bawah Tanah. Best tak buku ni? Mestilah. Weh, bestnya. Best. Macam mana kan? Silakan. Ilmu sangat penting di kehidupan. Oleh kerana itu, marilah datang bersama-sama di perpustakaan Al-Batani. Jom. Pindah tempat seterusnya ke makmal komputer. Razan, kau buat apa kat sini? Hai juga Yus. Cikgu suruh kita orang jaga makmal komputer ni. Sebab nanti ada kelas nak guna makmal komputer ni. Kau pula tengah buat apa Yus? Aku dengan Nisha duduk kat makmal komputer ni sebab cikgu suruh kita orang selesaikan sesuatu kat dalam komputer ni. Yus, kau guna laman web apa ni Yus? Aku guna laman web Nilam ni. Kau pula buat apa Nisha? Oh, aku tengah tengok YouTube ni tentang bahan digital gadget. Oh, aku tahu gadget seperti telefon kan? Bukan hanya telefon, gadget juga seperti komputer, tablet dan alat elektronik yang lain. Ini saja video kita orang. Semoga video ini mendapat ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Sekian.